Siap pun. Cun. Weh, tutup dulu. Biar je lah, bukan bateri aku bayar pun. Tak boleh. Itu amanah. Nanti apa-apa jadi susah. Lepas tu aku nak kena tutup ni. Yalah. Saudara, amanah ialah menggunakan apa yang dipinjam digunakan dengan kejujuran. Okey, dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Aku tolong. Nak tolong? Boleh? Okey. Penat juga aku seorang ni. Terima kasih tu. Saudara, ihsan bermaksud berbuat baiklah kepada orang lain walaupun bukan tanggungjawab kita. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan membuat ihsan.